Ayam asam. Hmm. Dak. Kak Ira, share Sat macam mana Kak Ira buat ikan rebus ayam asam. Jom kita buat. Ni sebelum tu warning untuk hangpa nah. Warning. Tak ada istilah salah dan betul untuk masakan. Ikut selera masing-masing, resepi masing-masing. Ingat, jangan duk condemn pula. Oh, kami buat macam ni. Kami tak buat macam ni. Kami buat macam ni. Ingat tau. Nak tengok cara Kak Ira? Jom. Okey, mula-mula kita rebus ikan dahulu. Ikan ni rebus tak saja. So, tak perlu lama-lama. Kak Ira rebus ikan terbalik. Bagi cepat masak. Kalau tidak, mereka menyimbang. Lambat masak. Masukkan 2-3 keping asam keping. Bagi dia tak bau hanyak. Dalam ikan rebus tu nak bau garam dah Kak Ira? Tak perlu. Sebab apa? Sebab sagi kita buat air asam. Dalam air asam tu kita bau garam lah. Apalah nak bau semua bau kat situ. Jadi ikan ni bogel saja. Okey, masa kita duk rebus tu, masa ni lah kita baru potong bawang, baru potong tomato. Kak Ira tak mau jenis hampa kan? Nak tunggu semua siap, potong semua siap baru nak rebus ikan. Buang masa. Okey, untuk potong bawang ni, potong paling nipis. Sebab nanti kalau pergi kat rumah mak mentua tengok apa potong, ya Allah, mak mentua kata, ya Allah, malas ni nak darah ni. Potong pun besar bawang. Ni, potong nipis. Baru orang makan asam sedap. Orang kata rajin nak darah tu. Lepas tu pula tomato ni buang kat kepala dia tu. Kalau tak buang mak mentua kata ish malas Kak Ira payah sikit duduk untuk tok. Okey, potong macam nak potong apple tapi bersih nipis. Okey, dah siap macam ni. Apa lagi hampa? Hampa kena ramah dia. Bukan ramah dengan cabai ke? Bukan. Yang ni Kak Ira tunjuk cara Kak Ira tau. Sebab kalau ramah dengan cabai, sehari panas lah tangan hampa. Hampa tak ramah macam ni, bagi keluar ayak dia. Hampa nampak tak ayak dia duk keluar? Ayak bawang tadi bergabung dengan ayak tomato, jadilah ayak mata. Hampa ramah sampai keluar ayak kedua-dua ni. Ayak bawang keluar, ayak ni. Mak saya buat buah cabai. Sebab tu Kak Ira kata, jangan petikaikan apa yang orang buat, tengok dulu. Alright? Ramah sampai lunyai. Okey hampa, ini cabai dia. Cabai dia, kalau cabai besar, orang kena panggil cabai Cabai besar, dia kalau kata banyak ni, cabai kecil dia banyak ni je. Setengah kita nak buh sama banyak. Sebab itulah ayak asam kita ke, sambal belacang kita pedas dengung. Okey, yang ni, nak buat sambal belacang pun banyak ni. Kalau nak buat ayak asam pun banyak ni juga. Okey, so masukkan cabai. Yang ni buh sikit saja. Kalau boleh 2 pun tak apa. Alright, belacang. Lepas tu kita perah ayak asam Jawa. Untuk ayak asam, kita pakai ayak asam Jawa banyak. Untuk kalau nak buat sambal belacan, ayak asam Jawa kena sikit. Kalau boleh versus kering. Saya geli lah nak makan macam tu. Memang. Mak hang dulu memang buat ayak asam pakai kaki kan? Hang duk geli-geli, bukan aku nak bagi hang makan. Aku buat untuk aku makan. Hang nak makan, hang beramahlah dengan tangan hang. Betul tak? Ni duk acah-acah, geli-geli nak pakai sarung tangan ni, tak payah duk masak. Memang zaman-zaman tok hang, zaman mak hang memang jenis semua pakai kaki, bukan pakai tangan. Boy, duk geli-geli sangat kat kita. Okey, tuang je masuk dalam ni. Macam tu. Siap. Kita masukkan sedikit garam. Masuk sedikit garam dalam ni, senang. Blender, bismillahirrahmanirrahim. Yang ni boleh blender sampai halus. Kak Ira tak ada stok-stok dah. Lepas tu ambil pula yang kita buat tadi. Masukkan. Dah settle. Cantik kan? Cantik pun. Tapi nampak dia pucat. Sebab apa? Cabai tadi kita micin halus. So kita nak buat apa sekarang? Kita potong cabai. Kita potong. Yang ni untuk apa? Untuk bagi color dia warna-warni di hari raya. Baru nampak cantik apa? Kita potong. Potong-potong macam tu. Dah siap lah apa? Nak macam mana lagi, senang kan? Masukkan gula. Sikit saja.
Lepas tu, kita kacau-kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cantik. Color cantik, menarik. Kalau nak bodong ketumbar pun boleh. Tapi Ira kalau buat sotong, Ira bodong ketumbar. Tapi kalau kata buat macam ni, Ira tak boh. Last, nak bagi wangi. Kita pakai asam limau. Bubuh saja asam limau. Parah. Tu. Wangi tu tak tahu nak habak lah. Bubuh asam limau ni. Memang wangi dia. Walau weh. Garam semua elok. Semua sedap dah. Tu. Ada satu tips. Kalau kata hampa nak lagi sedap sikit. Okey, nak lagi sedap, ambil air rebusan ikan tadi. Bubuh dalam ni. Alamak, dia punya rasa dia weh. Manis ikan tu. Ui, menjulam-julam. So, kita beli hidang. Cara hidang, kita kena plating sekali. So, hampa nampak tak? Hampa susun-susun ikan ni. Dalam hampa punya bekas. Dah susun dah. Dalam hampa punya bekas. Ambil ni. Bubuh. Bismillah. Alamak, sedap weh. Alamak, walau weh. Alamak. Yo. Laki tak cari bini lain, guys. Only you the one. You the one your love. You the one your husband love. Siapa yang suka Ajinomoto tu bubuh lah. Saya tanya pula aku. Time bila nak buat Ajinomoto? Sorry lah. Tu lah. Tada! Dah siap ikan rebus air asam kita. Ui. Sedapnya weh. Jom kita makan. Jom kita makan. Sedap bang. Saya ikan rebus air asam tak dengan nasi tak apa dah.